Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semua. Saya Nizal Muhammad. Anda bersama dalam Jom Bisik. Sebenarnya sebuah podcast rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk kita berbisik-bisikkan hati kita tentang hal ehwal tentang masyarakat, insan dan juga bagaimana kita boleh membantu, saling membantu antara jabatan, antara masyarakat, antara individu yang terlibat. Baik, saudara, hari ini kita akan ceritakan sedikit sambungan daripada episod pertama yang kita cerita tentang visi, misi dan lepas tu kita cerita sedikit tentang pengorbanan yang diusahakan atau yang dilakukan oleh warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kita nak fikirkan, mungkin anda tidak tahu di sebalik tabir apa yang diusahakan, yang diselenggarakan oleh petugas ataupun warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat yang kadang-kadang boleh mengundang cabaran yang begitu sebenarnya dan perit. Tetapi saya tidak mahu cerita bagi pihak sesiapa kerana saya rasa lebih baik yang mempunyai diri, yang mewakili warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat itu, biarlah dia sendiri yang boleh berkongsi cerita kepada anda, bisik-bisikkan apa yang sebenarnya usikan hatinya dan usikan hati warga kerja ini terhadap itu. Bagi itu, saudara, dalam pendekatan kita sekarang ini, dalam kita nak menceritakan tentang kisah di sebalik khidmat dan pengorbanan dalam Jom Bisik ini, kita akan bersama sekali lagi, sekarang ialah kena cakap imam dekat lah ni. Imamnya iaitu Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Baik, episod pertama itu kita dah menceritakan tentang sedikit visi, misi dan sebagainya. Banyak aspek yang boleh kita sentuh, tetapi masa tidak mengizinkan. Cuma di hujung itu kita ada cerita tentang cabaran. Dan timbul soal, setakat manakah masyarakat umum ataupun warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat ini memberikan apresiasi kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat, berikan apresiasi kepada warga kerja JKM. Baik, kalau kita melihat struktur organisasi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada di mana-mana pun boleh kata. Kita berada di pejabat ini, kemudian kita ada di setiap negeri, termasuk di Labuan, dan kita ada 105 PKMD. PKMD Jabat Kebajikan Masyarakat Daerah ada 105. Kemudian kita ada 68 institusi di bawah JKM melibatkan orang-orang upaya, kanak-kanak, warga emas dan sebagainya. Okey. Tentu sekali orang akan bercakap tentang JKM ini ialah apa yang aku dapat. Dia banyak menceritakan apa yang aku dapat. No, saya nak menceritakan ialah sebenarnya di dalam masyarakat ini ramai sebenarnya golongan-golongan rentan yang perlu kita santuni. Kalau kita bercerita tentang golongan-golongan yang mendapatkan khidmatan daripada JKM itu, selain daripada penerima bantuan yang ada seramai lebih kurang 600,000 seluruh negara, kita juga sebenarnya bekerjasama dengan banyak sekali agensi-agensi di luar sana, pertubuhan-pertubuhan. Apa yang kita buat? Misalnya, kita ada 580 pemulihan dalam komuniti. Apa itu pemulihan dalam komuniti? Pemulihan dalam komuniti ialah bermaksud anak-anak istimewa atau orang upaya ini yang berada dalam komuniti, yang tidak berada di institusi kita secara langsung. Tadi saya sebut ada yang di rumah OKU Sinar Harapan. Tapi mereka ini dalam komuniti, di mana kita telah memberikan sedikit allowance kepada petugas-petugas di PDK. Dan mereka ini dengan sedikit allowance yang kita beri itu tidak sampai pun gaji minimum. Tapi mereka inilah yang berada dalam komuniti yang membantu anak-anak ini. Dan sekurang-kurangnya mak ayah ada satu tempat untuk dia mendapatkan pendidikan. Down syndrome ke, autism ke, pembelajaran ke, yang mereka ini kemungkinannya perlu diletakkan di pemulihan komuniti sebelum diterima masuk ke sekolah. Ini yang kita buat. Maksudnya apa? Kerajaan bantu, JKM bantu untuk 580 yang bukan petugas JKM. Bukan petugas. Yang juga anak-anak yang istimewa itu. Yang hampir 10,000 orang dalam seluruh negara. Di komuniti itu. Komuniti itu. Kemudian
Apa lagi yang kita buat? Kita bagi bantuan kepada dipanggil pertubuhan sukarela kebajikan. Saya sebut dalam episod yang lepas, kita ada rumah si kenangan untuk orang tua. Tapi kita tidak mampu juga untuk semua orang masuk ke rumah si kenangan. Kita hanya ada 10, yang sekarang kita ada seluruh negara termasuk Rumah Ihsan ada 1,221 orang. Seluruh negara. Tetapi kita sedar bahawa di luar sana ada pertubuhan kebajikan yang menjaga anak yatim, pertubuhan kebajikan yang menjaga orang warga emas, jaga OKU. Yang mana mereka ini juga memerlukan bantuan daripada kita. Apa kita bantu? Kita beri mereka bantuan dari sedikit ransom. Ransom ni maksudnya kopi, beras, apa semua untuk mereka masak kepada penghuni-penghuni. Kita beri juga sedikit sumbangan kepada pertubuhan-pertubuhan ini untuk yang mana mereka yang tinggal warga emas tinggal bersama dengan mereka, api airnya kita tolong bayar. Kita beri sedikit sumbangan subsidi untuk petugas-petugasnya, sukarelawannya. Kita beri juga bantuan kepada kalau ada OKU kat situ untuk allowance OKU dekat situ. Ini yang di luar sana, yang orang tak tahu sebenarnya. Berapa ribu yang kita bantu di luar. Kita ada juga program dipanggil Pusat Aktiviti Warga Emas. Yang mana kita ada hari ini 212 buah pertubuhan seluruh negara. Pusat Aktiviti Warga Emas. Yang kita bagi peruntukan 1 tahun 50,000 untuk dia menjalankan aktiviti di Pusat Aktiviti Warga Emas. On top of that, kita ada juga dipanggil satu program yang kita panggil Power at 3A. Anywhere, any place, anytime. Yang mana kita bagi sebanyak 20,000 allowance. Supaya mereka dapat aktiviti. Kalau dia boleh buat aktiviti itu di masjid, dia gunakan dewan dekat masjid, gunalah buat aktiviti. Nak buat senaman tai chi ke, nak buat kelas mengaji ke, nak buat kelas fardu ain. Dia digalakkan komuniti untuk. Ini yang maksudnya yang kita buat dalam masyarakat. Jadi saya nak katakan ialah sebenarnya kalau bercerita tentang itu, selain daripada itu kita ada satu lagi program yang mungkin saya boleh nak sebut ialah Hikmat Bantu di Rumah. Apa itu Hikmat Bantu di Rumah? Hikmat Bantu di Rumah ialah satu program di bawah JKM yang mana kita bekerjasama dengan sukarelawan di bawah JKM. Sukarelawan ini dia akan menjaga sekurang-kurangnya 1 orang, dia akan menjaga 4 orang dalam satu daerah. Dia akan membuat lawatan 16 kali dalam sebulan. Dan mereka ini diberi bukanlah allowance yang besar. Apa kerja mereka? Dalam 16 kali itu, mereka akan melawat dalam sebulan, 16 kali. Dia akan pergi, untuk klien mereka, 4 orang ini. Mereka akan pergi tengok macam mana. Kalau yang warga emas yang duduk bersendirian, tolong kemaskan rumah dia. Kita akan tengok-tengok dia punya kebersihan rumah dia. Kemudian kita tengok masak makan untuk dia sekali. Kadang-kadang kita bertanya khabar, tengok ada tak keperluan nak pergi ke klinik ke, nak beli apa-apa ke. Kadang-kadang kita tengok juga sama ada dia punya kesihatan dia macam mana. Kita check tengok tekanan darah dia. Kita pastikan dia makan ubat. Kalau kita tengok kemungkinan ini bacaan darah kita rasa tinggi sangat dan perlu dapatkan rujukan pada klinik hospital, kita bawa mereka. Ini yang kita buat dalam masyarakat. Tapi ialah saya percaya ramai yang mungkin tidak tahu perkara itu. Kan? Tetapi ini yang saya nak katakan bahawa kita punya kerja itu meliputi banyak aspek. 8 kumpulan sasar yang kita jaga itu. Yang setiap satu tu kalau kita nak berceritakan sangat-sangat. Kita kan dah janji Ya, kita akan pergi ni saja. Okay. Yang saya nampak Datuk apabila adanya sukarelawan di lapangan dan dibantu didukung oleh petugas-petugas JKM, andainya saya membayangkan komuniti sendiri, kata rumah taman perumahan ke kampung ke, mereka sendiri mewujudkan pasukan mereka untuk bekerjasama dengan JKM dan juga sukarelawan itu. Kan cantik tu. Ya, kalau dapat dia usahakan cantik sangat tu. Sebab itu kita mengharapkan sukarelawan ataupun di luar sana berdaftar dengan kita. Sebab itu di bawah kita, kalau kita pergi kepada web JKM, kita ada satu bahagian di bahagian komuniti yang mana kita boleh mendaftar menjadi sukarelawan. Sebab sebagai contoh kita memerlukan sukarelawan ni. Sebagai contoh antara salah satu juga bidang tugas JKM ialah sewaktu bencana. Banjir misalnya. Kita dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pusat pemindahan sementara. Kalau orang duk tengok PPS pasal banjir, yang duduk pasal banjir, mana dia orang berpindah, kita ada kemah-kemah itu.
Itulah yang dikendalikan oleh JKM. Mereka ini menjaga mereka yang berpindah ini dari segi logistiknya, makan minumnya, kesihatannya, yang selesanya kepada mereka ini. Kan? Dan saya nak beritahu sebagai contoh, di mana banjir besar berlaku di Kelantan. Ya. Masa ketika itu, kita punya perjawatan kita, orang yang ada di Pasir Mas, tak salah saya, di PKMD Pasir Mas, Pusat Kebutuhan Masyarakat Pasir Mas, kita hanya ada 40 orang. Daripada pegawai nombor 1 ni di daerah, pegawai kebijakan masyarakat daerah, so ada seorang. Termasuklah pegawai petugas di pemandu, ada 40 orang. Tapi pada ketika banjir besar pada ketika itu, kita terpaksa buka 60 atau 80 pusat pemindahan sementara. Seorang tak cukup pun nak jaga itu semua. Sebab apabila itu berlaku, ketika kadang memuncak air paras sungai, naik hujan turun dengan lebat apa semua, kita tak sempat sebenarnya. Kan? Jadi, apa peranan JKM? Peranan JKM ini kita juga menguruskan depo benggalan bencana. Saya melihat sendiri pada ketika itu, ketika waktu-waktu yang tengah-tengah kritikal begitu, alhamdulillah kita bersyukur. Dalam masyarakat kita ni ramai sekali syarikat-syarikat swasta, GLC, orang-orang yang sangat prihatin yang memberikan bantuan. Tetapi satu perkara yang kadang-kadang orang terlupa pula. Contoh, saya melihat sendiri. Ada satu syarikat telah datang menyumbangkan 1 trailer air mineral. 1 trailer je lah, air mineral. Tahu trailer? Trailer. Kemudian air mineral yang dibawa kat kita tu dibagi, ada yang 1 liter, dan kemudian ada yang 3 liter. Bagus, alhamdulillah. Untuk bantuan kepada masyarakat banjir. Tapi pada ketika itu, dalam keadaan ketidakcukupan tenaga kerja ni, driver trailer beritahu, tolong keluarkan saya nak bawa klien tak. 1 trailer 2-3 orang nak kerja, patah pinggang. Sekian, terima kasih, patah pinggang. Kemudian ada yang datang bawa beras, Samdabinya, Petronasnya, macam-macam lah bagi. 1 pallet tu ada 20 paket beras 10 kilo. 10 kilo kali 20 sekian banyak 20 kilo. Jadi itulah yang nak diangkut, nak dihantar ke pusat-pusat pemindahan sementara itu. Sebab di Kelantan pada ketika itu mereka menggunakan kaedah gotong royong masak. Masak tu kita nak pergi hantar beras, minyak, gula, air, segala mana itu semua nak diangkut. Sebab pada ketika itu, bila keadaan tengah-tengah kritikal itu, di kalangan agensi ketahanan awam lah, mereka ada tugas masing-masing. Ada yang nak selamatkan nyawa, nak pindahkan orang, ada yang terpaksa jaga keselamatan semua. Jadi ketika itu kita sangat-sangat memerlukan sukarelawan. Dan alhamdulillah pada ketika itu, apabila saya sendiri melihat keadaan, kita dapatkan alhamdulillah sukarelawan bantu semua, datang untuk bantu kita angkut air, angkut beras semua. Ini yang kita harap. Sebab itu di luar sana, saya mengharapkan sangat seramai mungkin di kalangan masyarakat kita mendaftar sebagai sukarelawan. Bagaimana nak mendaftar? Bagaimana nak mendaftar? Saya sebut tadi. Kita pergi kepada web JKM, kita boleh masuk online, kita boleh daftar. Ataupun cara mudah, pergilah ke pejabat kebijakan masyarakat daerah yang berhampiran. Baik, Datuk, kita rehat seketika Datuk. Kita nak bisik lagi ni. Lepas ini saya nak cadangkan kita tumpukan juga kepada petugas. Kan? Dari perspektif petugas pula, bagaimana mereka menjalankan tugas dan apakah cabaran dugaan mereka. Jadi untuk itu kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Mari kita sama berbisik selepas ini, pergilah nak minum ke apa, tapi kembali nanti kita bersama dengan Datuk untuk bicara mengenai apresiasi terhadap warga kerja JKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya semakin kuat semangat bila bercakap-cakap dengan hal ehwal masyarakat ini bersama dengan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, iaitu Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan. Nama Sayang itu sangat cocok sangat dengan jabatan Datuk. Jadi kita nak cerita pasal Sayang ni. Sayangnya saya melihat kerja-kerja yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan ini, terutamanya petugas daripada Jabatan Kebajikan sendirilah. Mungkin dapat diberikan sedikit perspektif masyarakat ataupun membantu masyarakat memahami perspektif
petugas-petugas lapangan ini yang mana di sebalik perkhidmatan yang disediakan oleh petugas-petugas JKM ini pastinya banyak kisah-kisah pengorbanan warga petugas JKM yang tidak didendam. Jadi saya cuma nak beri ruang kepada Datuk untuk berkongsi. Ini perspektif realiti di kalangan petugas-petugas kita yang telah berkorban di lapangan. Mungkin dapat diceritakan sedikit banyak kisah-kisahnya supaya masyarakat dapat faham kerja sebegini. Kadang-kadang keluarga kita sendiri tak nak buat. Okey, kalau bercerita tentang petugas-petugas warga kerja JKM, saya suka nak berkongsi pengalaman saya. Saya melihat sendiri bagaimana petugas-petugas kita di institusi JKM misalnya. Saya nak ambil satu contoh, misalnya kalau kita melihat bagaimana petugas-petugas kita di Rumah Sinar Harapan. Rumah Sinar Harapan ni khusus ialah ditempatkan anak-anak OKU kita. Anak-anak OKU yang terbiar, yang tidak diberi perlindungan, yang ditinggalkan, yang didera dan sebagainya. Saya melihat bagaimana kemanusiaan itu, nilai-nilai kemanusiaan itu yang ditunjukkan oleh warga JKM. Pernah satu ketika, sewaktu saya perjalanan untuk pergi ke Perlis masa ketika itu, kemudian diberitahu oleh pegawai saya, Datuk, kita ada satu rumah sinar harapan kat sini yang kita punya. Dekat Sungai Petani area sana. Kat Jitra saja. Kemudian saya kata, okeylah, ada masa, jom saya singgah. Ni kita singgah. Memang secara impromptu gitu. Tidak dirancang gitu. Impromptu gitu. Spontan gitu. Saya singgah. Dan nak jadi ceritanya pada ketika itu, pada ketika itu juga, bila saya sampai, kebetulan pada ketika itu, McDonald sedang mengadakan program CSR mereka. Jadi CSR itu dikatakan sambutan hari lahir lah kepada klien-klien kita lah, penghuni-penghuni. Jadi hari itu semua happy birthday semua happy birthday. Nah, saya nak katakan ialah anak-anak OKU ini, kalau kita lihat bagi orang-orang awam yang biasa tak biasa dengan kerja-kerja ini, kita akan merasa geli kotor. Sebab keadaan anak-anak itu dalam keadaan yang seperpastinya dengan keadaan alionya meleleh, ada yang sumbing, ada yang macam-macam anak-anak OKU ni. Tetapi bagaimana petugas-petugas warga kerja kita ini yang dukung anak-anak itu, yang pegang, yang suap kek, yang makan ayam KFC, McDonald's-nya, burger-nya, mereka inilah yang menyuapkan. Dan kita melihat bagaimana anak-anak istimewa ini, mereka juga punya hak je untuk diraihkan, untuk merasa seronok itu semua. Dan bagaimana kita tengok pegawai-pegawai JKM itulah yang menatang anak-anak itu seolah-olah anak mereka sendiri. Bolehkah orang biasa nak buat kerja-kerja yang macam tu? Tak boleh. Dan saya nak ceritakan bagaimana seorang kita punya petugas kita di Sinar Harapan itu yang menjaga anak-anak OKU selama 8 tahun. Apabila dia dipindahkan ke tempat lain, naik pangkat, dia beritahu kat saya, Tok, saya dapat pertukaran ke Hospital Sultanah Bahiyah, dia kata. Dia kata, baguslah. Ketika itu saya baru dalam sebulan 2 kat sini. Bila saya tengok tugas mereka ni, saya kata, kalau aku larilah. Kan? Nak cuci najisnya, nak dukunya semua dengan keadaan yang kita tengok. Ya, orang biasa akan lihat begitu. Mereka ni duduk, anak-anak OKU ni, yang jenis yang orang kata OKU yang tidak boleh berupaya untuk menguruskan diri mereka sendiri. Duduk dalam semua. Tetapi dia beritahu kat saya, Tok, saya kata baguslah. Dapat pindah naik pangkat, tahniah. Tapi dia kata, tak, Tok. Boleh tak saya nak patah balik situ? Dia nak patah balik? Dia patah balik. Saya tanya kenapa? Dia tak nak ambil jawatan tu? Sebab dia kata 8 tahun saya jaga dia. Kan? 8 tahun saya jaga. Saya fikir malam sebulan saya tidur kiri kanan. Siapa yang boleh ambil tempat saya ganti sebagaimana saya buat? Walaupun budak-budak ini, dia kata anak-anak ini tak boleh bercakap, tetapi bahasa matanya saya faham. Bahawa mereka nak, kalau boleh, janganlah tinggalkan saya. Itulah perasaannya. Ini yang saya katakan wira-wira yang tak didendang. Yang macam saya kata, nak kena pergi basuh
najisnya, beri makannya dan sebagainya. Dan kita melihat juga itu satu segmen yang mana mereka yang terlibat menjaga orang kurang upaya. Banyak lagi petugas-petugas kita yang menjaga warga emas di rumah Sri Kenangan. Di rumah Ehsan. Rumah Ehsan ni apa? Nama pun Ehsan. Ehsan ini ialah warga emas itu, penghuni itu memang benar-benar mengharapkan kita lah sebagai bantu. Mereka tidak berupaya. Bedridden lah kita kata. Nak makan perlu disuap, ubatnya perlu disediakan, najisnya perlu dibasuh, mandinya perlu kita mandikan. Kita jaga. Dan mereka jaga ni, kadang-kadang tu bukan satu tempoh yang pendek. 15 tahun, 20 tahun mereka jaga. Daripada umurnya 60 hingga umur 80. Allah. Dan saya nak menceritakan bagaimana saya berjumpa dengan seorang yang melawat rumah Sri Kenangan kita. Pernah sebuah syarikat, pegawai syarikat, dia datang jumpa saya, dia kata, Tok, dia cerita kat saya, bila saya tengok pegawai petugas JKM ni menjaga warga-warga emas ni semua, saya teringat, Tok, macam mana kami, adik-beradik 5 orang, menjaga mak kami yang bedridden. Kami bergaduh, adik-beradik, bergaduh dengan biras, bergaduh dengan semua. Masing-masing menceburui satu sama lain. Oh, kau boleh pergi berjalan, aku kena jaga mak. Aku bayar lebih, kau tak bayar, itu semua. Gitu. Sehingga kan pergaduhan itu, dia kata, sampai kata terlintas satu hati, dia kata, kalaulah mak pergi, aman hidup kita. Sampai begitu perasaannya. Nak nunjukkan bahawa bukan mudah nak menjaga seorang warga emas atau ibu yang bedridden. Adik-beradik sendiri bergaduh. Tetapi itulah tanggungjawab itu diambil oleh pegawai-pegawai JKM yang berada di rumah Sri Kenangan itu. Sebab itu saya selalu beritahu kepada semua pegawai-pegawai JKM di luar sana. Saya selalu cakap, anggaplah ini adalah satu ibadah kita. Kerjalah sebagai satu ibadah. Yang mudah-mudahan inilah yang akan menjadi syafaat kepada kita apabila kita berada di alam barzah di sana kelak. Itulah kita harapkan. Sebab kalau kita nak mengharapkan di atas dunia ini kita dapat gaji yang lebih, gaji yang besar saya sebut tadi. Tidak ada mana-mana kerajaan yang boleh bayar dengan gaji yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Tak boleh. Sebab itu kita kena tukar mindset kita bahawa inilah satu ibadah. Dan mudah-mudahan apabila kita mati besok, Allah angkat darjat kita di akhirat. Itulah doa kita. Ini baru sedikit, Tok. Saya nak tanya lebih banyak lagi. Saya takut ada yang berlaku hujan derai ataupun hujan lebat di sana sini nanti kan. Okay. Tetapi itu di antara yang kadang-kadang tidak dijangka ya. Yeah. Tok. Jadi soalan barangkali bagi ramai di antara penonton kita, pendengar kita, barangkali melihat sendiri, datang melawat dan menziarah. Dan barangkali juga itu bagi setengah-setengah orang, dia menjadikan ini sebagai satu program kesedaran sosial untuk komuniti dia kepada masyarakat muda dia ke. Apakah itu boleh diusahakan supaya kadang-kadang kita cakap dia rasa, tetapi kalau dia orang sendiri mau tengok, ya, betul, apakah dibenarkan untuk mereka melihat petugas-petugas melaksanakan tugas di lapangan? Betul? Sebenarnya saya jujur sejujurnya, alhamdulillah sepanjang tempoh hampir setahun setengah saya berada di sini, ramai yang telah orang kata apa melakukan program-program CSR macam Saudara Nizar sebut tadi. Misalnya baru-baru ini WTC dengan IMO telah dengan timnya, dengan McDonald-nya, dengan sebuah yayasan telah datang ke pusat-pusat institusi kita. Mereka melihat sendiri. Alhamdulillah apabila mereka pergi ke sana, banyak sumbangan-sumbangan yang diberi. Macam contoh baru ni, waktu bulan puasa baru ni, kita dapat sumbangan daripada WTC, kita dapat peti ais, kita dapat mesin basuh, semua yang betul. Dan tentu sekali di kalangan penghuni-penghuni ni, warga emas, mereka sangat seronok, sangat gembira. Sebab kadang-kadang ada yang seolah-olah merasakan mereka dilawati oleh anak-anak mereka. Mengimbau balik perasaan kasih sayang itu yang hilang daripada hidup mereka apabila datang begitu. Kan? Sebab itu saya harap sangat masyarakat di luar sana sebagaimana Saudara sebut nanti, marilah berkunjunglah ke JKM untuk mengetahui dengan lebih lanjut daripada kita hanya menuding jari, melihat kelemahan. Sebab itu kata kebajikan ini pada saya tanggungjawab semua.
tanggungjawab kita bersama dalam masyarakat. Saya percaya nanti malah tahu kan, anda yang ada di antara mereka ini ataupun secara individu maupun secara kelompok mahu mendaftarkan diri maksudnya sebagai orang yang bertanggungjawab di tempat-tempat tertentu. Kalau orang kopaya lah, atau mereka yang mahu mendekati orang warga emas lah dan sebagainya, itu boleh dilaksanakan tanpa masalah sangat kan? Boleh. Hubungi saya kita. Senang saja. www.jkm.gov.my. Wah, saya dah hafal. Tok, macam mana Tok? Dah boleh jadi ahli dah ni. Boleh daftar sukarelawan ni. Terus. Hari ni disiarkan. Baik, sebagai rumusan kita Tok, 10 tahun akan datang. Banyak cabaran-cabaran lagi. Bagaimana Datuk melihat petugas-petugas kita dan juga masyarakat kita boleh bergabungan sebagai satu entiti besar, benar-benar menjadikan masyarakat kita ni saling prihatin sehingga kan ia menjadi contoh dunia. Okey. Apa yang saya harapkan ialah, kita juga satu perkara yang saya harapkan ialah kita menuju era digitalisasi. Dan saya harap mungkin satu masa nanti banyak perkara-perkara yang melibatkan JKM ni kita boleh digitalkan. Yang satu. Maksud kata ialah mungkin hari ini kalau kita lihat burnout di kalangan pegawai-pegawai kita. Orang terlampau ramai di kaunter datang dengan kadang-kadang itu dengan agresifnya, maki, memarah dan sebagainya. Mungkin benda itu boleh dibuat secara online. Mereka hanya datang dan isi dalam semua dan ambil apa yang mereka nak. Yang kedua, kesedaran di kalangan masyarakat itu yang melihat bahawa kebajikan inilah tanggungjawab semua. Tidak lagi semuanya itu diletakkan kesalahan kepada agensi-agensi kerajaan. Tanggungjawab itu semua. Kan? Dan saya tentu sekali mengharapkan supaya institusi keluarga itu dapat diperbaiki, dapat diperkukuhkan. Supaya tidak ada lagi kes-kes ibu bapanya yang ditinggalkan di tepi-tepi jalan, yang terbiar, yang tidak ada sokongan dalam masyarakat dan sebagainya. Dan masyarakat itu juga saling berperanan untuk memastikan bahawa bukan dibiarkan kalau ada keluarga emas yang perlukan sokongan itu, dibiarkan begitu saja. Dan semua diletakkan kesalahan itu kepada agensi kerajaan. Itulah harapan saya pada masa yang akan datang. Baik Datuk, ini bagi saya satu pesanan yang besar kepada kita, kerana masa depan negara kita terletak di tangan kita sendiri itu ya. Jadi oleh kerana itu, saya percaya kalau dengar apa yang disebutkan oleh Datuk tadi, anda mungkin saya terpanggil untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Lalu tawarkanlah diri untuk turut serta membantu dan berilah diri anda sebagai petugas untuk masyarakat dan mereka yang berkeperluan. Baik saudara, kita ucapkan terima kasihlah kepada berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Saya sampai terharu ni sebenarnya kerana apa yang Datuk cerita itu saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri kerana saya pun terlibat dengan kerja-kerja komuniti. Jadi bagi saya tak ada cara lain. Kalau anda mahu tahu realitinya, terjunlah ke tengah-tengah gelanggang dan bersamalah mereka yang sama-sama membela dan mempertahankan kemanusiaan itu untuk terus segar bagi menjadikan manusia itu tetap manusia. Baik saudara, terima kasih Datuk kerana bersama. Ini ingat janji. Terima kasih. Janji. Saya nak berbisik-bisik panjang lagi dengan Datuk. Jadi saudara jangan lupa untuk turut bersama mengikuti perbincangan-perbincangan yang dilakukan dalam Jom Bisik ini. Dan bisiklah kita kuat-kuat insya-Allah. Baik saudara, kita lihat untuk bertemu lagi dalam episod seterusnya. Salam sejahtera, salam sayang, salam rahmat daripada saya, Nizal Muhammad.